Emas lambat untung tapi cepat kaya. Biar lambat untung asalkan tak kena scam. Simpan emas memang lambat untung. Tapi jika anda tidak menabung emas sekalipun, duit anda tetap akan habis. Jika melabur dalam saham, anda masih boleh rugi. Antara kelebihan simpanan emas, duit simpanan anda 1 sen pun tak bocor. Harga 100 gram ini pada Januari 2025 adalah RM4979. Hari ini, harganya mencecah RM58,799. Simpanan anda yang asalnya RM40,000 tak bocor. Malah keuntungan RM16,000 pun tak bocor. Kebanyakan yang menyimpan di ASB atau tabung haji, apabila dividen tahunan diumumkan, ramai yang sudah berkira-kira untuk keluarkan dividen. Walaupun simpanan asal anda tak bocor dan kekal nombornya, tetapi nilai duit anda semakin hari semakin rendah akibat kejatuhan nilai ringgit. Sebab itulah penyimpan emas lebih cepat kaya berbanding yang menyimpan wang. Tetapi pastikan simpanan emas anda jadikan simpanan untuk masa depan, bukannya simpanan untuk kegunaan esok atau simpanan untuk kegunaan bulan depan. Atas saranan pakar kewangan Tuan Azizi Ali, simpan wang untuk belanja harian sebanyak 1 ke 2 bulan belanja di bank, simpanan kecemasan 3 hingga 6 bulan pendapatan di ASB dan tabung haji, dan selebihnya simpan dalam bentuk emas untuk simpanan yang anda tidak akan gunakan dalam masa 2 tahun. Hana bantu mulakan tabungan emas di Public Gold. Boleh bermula sama ada dengan RM100 atau 1 gram. Puan boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.